Selamat datang semua. Pernah tak anda terfikir kan, macam manalah komputer ni yang nampak macam kompleks sangat ni boleh faham semua benda? Gambar yang kita hantar, lagu kita dengar, apa yang kita type, macam mana dia faham? Hari ni kita nak cuba faham sikit bahasa komputer ni. Kita akan tengok bab 2 Asas Sains Komputer tingkatan 1. Fokus kita pasal perwakilan data. Kiranya macam mana maklumat jadi digital. Jom kita cuba fahamkan sama-sama. Betul tu. Konsep ni memang asas lah. Macam kunci untuk faham apa jadi dalam komputer. Kita akan tengok macam mana data kita ni, nombor ke, huruf ke, gambar, komputer tukarkan jadi format yang dia boleh baca. Sumber kita hari ni memang dari bab 2 buku teks tu lah. Okey, jom kita mula. Kita kan biasa guna nombor 0 sampai 9, sistem perpuluhan, asas 10. Tapi komputer, dia tak guna sistem ni kan? Kenapa? Macam lagi senang je kalau guna nombor biasa. Sebab utama dia cara komputer tu dibuat. Dalam tu ada macam berjuta-juta litar elektrik kecil. Litar ni pula dia cuma ada 2 keadaan je. Sama ada on, maksudnya ada arus elektrik, atau off, tak ada arus. On tu diwakili nombor 1, off pula nombor 0. Inilah dia sistem asas 2. Atau orang panggil sistem perduaan. Bayangkan macam suis lampu lah. Tapi kecil sangat dan ada berjuta-juta dalam chip komputer tu. Sentiasa on atau off. Jadi, hanya guna 1 dan 0 je. Macam mana pula nombor biasa? Macam 5 ke atau 100 ke, boleh jadi 1 dan 0 saja. Bunyi macam pelik sikit kan? Dia ada cara dia. Kuncinya pada nilai tempat. Macam sistem nombor kita kan, ada tempat sar, puluh, ratus. Sistem perduaan pun sama. Ada nilai tempat juga. Tapi dia guna kuasa 2. Tempat 1, tempat 2, tempat 4, tempat 8. Macam itulah. Contoh senang, nombor 5. Dalam perduaan, dia jadi 101. 101. Macam mana tu? Sebab ada 1 dekat tempat 4, lepas tu 0 dekat tempat 2 dan 1 dekat tempat 1. Jadi 4 tambah 0 tambah 1 dapatlah 5. Macam itulah caranya. Semua nombor boleh diwakilkan guna gabungan 1 dan 0. Okey, faham sikit. Itu untuk nombor. Tapi kalau huruf A ke atau tanda soal ke, tu kan bukan nombor. Macam mana pula 0 dan 1 boleh jadi huruf? Adakah dia macam kod rahsia ke apa? Memang macam kod pun. Komputer ni dia guna satu set kod piawai. Standard lah kiranya. Salah satu yang famous, kod SQI. American Standard Code for Information Interchange. Dalam SQI ni, setiap benda, huruf besar, huruf kecil, nombor 0 sampai 9, simbol, semua diberi kod perduaan yang unik. Selalunya 8 digit, 8 bit lah. Oh, ada kod sendiri Ya. Contohnya huruf A besar tu, kod dia 01000001. Jadi bila kita tekan A kat keyboard, kod ni lah yang dihantar ke komputer. Sebab itulah kan, kalau perasan file teks macam .txt tu selalunya kecil je saiz dia. Sebab setiap huruf guna kod yang pendek je. Banding dengan file gambar atau video. Yang tu perlu berjuta-juta 0 dan 1 untuk semua maklumat warna, bunyi tu semua. Wah, menarik gila. Kiranya macam ada kamus khas lah dalam komputer tu untuk semua simbol ni. Dan konsep asas yang sama ni, guna kod 0 dan 1 ni, diguna jugalah untuk benda lagi kompleks macam gambar atau lagu. Ya, betul. Prinsip asas dia sama je. Cuma skala dia lagi besar lah. Gambar digital tu kan sebenarnya macam mozaik halus. Dia terdiri daripada bintik-bintik kecil nama dia piksel. Piksel, okey? Warna untuk setiap piksel tu diwakili oleh kod perduaan juga. Lagi panjang kod tu, lagi banyaklah pilihan warna yang boleh disimpan. Kalau bunyi pula, audio digital tu, dia rakam bunyi dengan ambil sampel bunyi tu kerap sangat. Setiap sampel tu, dia bagi nilai perduaan. Nilai tu wakilkan kuat bunyi masa tu. Unit asas data ni kita panggil bit. 1 digit 0 atau 1 itulah bit. Dan biasanya kita kumpulkan dia jadi byte. 1 byte tu sama dengan 8 bit. Kadang bila fikir balik, kagum juga macam mana 0 dengan 1 je boleh jadi gambar lawa, bunyi sedap kan? Jadi
Kalau nak simpulkan ni, kiranya tak kisahlah apa kita nampak kat skrin, apa kita dengar. Di sebalik semua tu, dalam otak komputer tu, semuanya cuma barisan panjang nombor 0 dan 1. Sistem perduaan ni lah tulang belakang dunia digital kita kan? Tepat sekali. Faham asas ni penting tau. Bukan setakat nak lulus exam je. Dia bantu kita hargai teknologi sekeliling kita ni. Dah tak rasa macam magic sangat kan? Nampak dah logik dia. Macam mana benda kompleks boleh dipecahkan jadi langkah mudah yang mesin faham? Betul tu. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan lah untuk anda fikir-fikirkan. Kalau asasnya cuma 0 off dan 1 on, macam mana pula komputer boleh tunjuk berjuta-juta warna kat skrin? Warna yang terang hidup pula tu. Atau mainkan muzik yang kompleks, banyak alat bunyi semua. Apa rahsia tambahan dalam perwakilan data ni yang buat semua tu jadi mungkin? Itu sesuatu yang menarik untuk difikirkan lebih lanjut nanti.